Wanita ini telah merakam segala rancangan TV selama lebih 30 tahun. Pada tahun 70-an, stesen TV sering memadam rakaman lama mereka. Dan Marian Stock bimbang bahawa suatu hari nanti orang akan mula mengubah butiran sejarah. Sebagai bekas pustakawan dan aktivis, Marian tahu betapa pentingnya untuk menyimpan maklumat benar. Oleh kerana Marian menjadi sangat kaya selepas membeli banyak saham Apple pada peringkat awal, dia membuat keputusan untuk mengabdikan hidupnya sebagai penjaga sejarah. Yang mengejutkan, Marian mula merakam sehingga 8 pita sekaligus, merangkumi saluran berita, rancangan TV, iklan dan apa sahaja yang disiarkan secara langsung 24 jam sehari. Marian banyak menghabiskan masanya sehingga sering meninggalkan makan malam atau apa-apa acara semata-mata untuk pulang dan menukar pita rakaman. Dia akan tetap merakam walaupun ketika tidur, dan jika dia tiada di rumah, dia akan meminta ahli keluarganya melakukannya. Walaupun obsesinya menjadi toksik sehingga berlaku pembelahan dalam keluarganya, Marian tidak pernah berhenti kerana dia tahu bahawa usahanya akan berguna suatu hari nanti. Selepas Marian meninggal dunia 33 tahun kemudian, lebih 70,000 pita rakaman disimpan di 9 buah rumah. Kini, Internet Archive sedang mendigitalkan koleksi ini supaya boleh diakses oleh umum untuk selama-lamanya. Komen pandangan korang.